Okey, baik. Di dalam susu kolesterol kambing wangkul, kita juga memasukkan bahan dinamakan kalsium rumpai laut ataupun nama saintifiknya adalah Aquamin F lah. Antara bahan yang kata popular lah di kalangan produk-produk kesihatan ni. Okey. Kalsium rumpai laut ni dia sumber mineral semula jadi yang diekstrak daripada rumpai laut jenis Lithothympium sp, iaitu sejenis sumber mineral yang kaya dengan bioaktif dan juga kalsium lah. Okey. Sejarah kalsium rumpai laut ataupun Aquamin F ni dia diperoleh daripada dasar laut Atlantik Utara yang mempunyai tinggi kandungan kalsium dan magnesium. Okey. Antara khasiat-khasiat kalsium rumpai laut ataupun Aquamin F ni, dia membantu menghalang kebocoran toksik di dalam saluran darah. Ia digunakan dalam makanan, nutraceutical dan makanan tambahan lah. Okey. Ia juga membantu membekalkan kalsium yang cukup untuk badan. Ia turut kaya dengan magnesium dan zinc. Dia adalah sumber alkali semula jadi, membantu menyokong kesihatan tulang dan sendi. Ia membantu mencegah osteoporosis. Dia bertindak sebagai anti radang semula jadi. Dia membantu menyokong kesihatan jantung. Dia lebih mudah diserap oleh tubuh badan berbanding kalsium yang sintetik lah. Okay, dan ia membantu meningkatkan fungsi otot dan saraf. Itu antara khasiat-khasiat kalsium rumpai laut ataupun Aquamin F yang kita masukkan dalam susu kolesterol kambing wangkul.